Kak, apa masalah Kak ni lagi Kak? Kan dia dah selesai kan? Wah, tak selesai. Bagi tu. Bukanlah. Bagi ajak ambil gambar. Ajak kau ambil gambar. Bagi cepatlah. Tak ada kau lain. Tak ada sekali-sekali tu. Apa tu gambar tu kau delete. Sekali-sekali. Okey, ha. 1, 2, 3. Mana lagi? Lagi sekali. Sekejap, satu lagi. Satu lagi. Inilah. 1, 2, 3. Siapa lagi? Dia semua 24. Mungkin 6. 6 ni jarak di satu rumah ke satu rumah dia agak jauh. Jadi kalau Datuk kita kalau batu ke dekat. ya jarak dia jauh-jauh sikit. Okey baik. Boleh, Sekarang kita berpisah. Di sini Sementara berpisah sementara. Alamak. Pelancar Datuk. Pelancar Datuk. Okey, kita lancarkan. Kita minta Datuk. Lancaran ke peluncuran. Peluncuran. Raja Madat kita buka. Kasihlah ini kat program ni pas kawan dapat bantu. Bagi. Masih macam ni. Dia berjalan yang betul ni. Apa semua? Kita lah biar. Dia jalan dah jatuh dia kena. Kursi roda ada semua. Ya, kursi roda tak ada dulu dapat. Habis dah rosak ah. Tuan, boleh tuan ni. Kursi roda tu lagi. Oh, tak ada kursi roda? Tak ada. Oh, ada pernah mohon tak? Ada. Dulu pernah mohon. MIC ada bagi. Mari betul kan? Dia ada bagi. Sudah rosak. Oh, sudah rosak. Lepas tu saya ada mohon dekat Jefron pasal pampers dia lah. Pampers pun ada. Pampers pun So, kalau makan dia makan kena suap. Makan kena suap. Kena suap lah. Boleh makan nasi lah. Masih dia telan dia tak munyang. So, dari situ kedua tu kursi roda dengan pampers. Pampers lah. Ni kalau pampers tu kami pakai cik yang boleh mohon ada borang dia pun dah boleh borang pampers tu. Nanti kat dalam borang tu kita akan minta berapa saiz yang tu. Nanti cik ni buat segera tu sebab silap saya untuk fasa apa ni dia nak tutup. Sebab dia akan buat dia cepat-cepat lah. Nanti kalau dekat Balai Gajah ambil Jerman je kan Jerman yang berdekatan kalau boleh petang ni boleh pergi ambil borang, isi borang. Lepas tu sabit kan? Boleh betul Sambil dekat pejabat belakang sebelah tu ada satu pejabat sama 300 sebulan. yang bawa CKM. Jadi awak tengoklah nanti kursi roda dia kursi roda. Kursi roda yang juga pampers lah. Bantuan dia kita orang semua dapat beli dia punya
pamper, apa keperluan harian untuk dia je. Saya kerja, saya seorang aja kerja. Ya. Ni rumah orang tua aku tumpang je. Dia dekat dia sendiri kan. Allah Akbar. Dia punya apa dia sekarang ni? Bantuan dia yang didapat dapat dah. bantuan DPP lah, bantuan OKU Selangor. RM600 sendiri. Ini kawasan Ndu. Alhamdulillah lah kali ini atas keperhatian Ketua Menteri kita, yang mana orang yang susah apa semua kita cuba akan bantulah menurut media berkaitan bagi masyarakat. Mereka akan bantu. Sekiranya ada apa-apa keperluan yang perlu untuk dia, kita boleh mohon pada hari ini program kita khas untuk ini lah. Bagaimana ini sikit sumbangan daripada JKN. Tilamangin. Ini berat lagi. Pegang sikit lah. Okeylah. Mana? Terima kasih banyaklah ini program yang dibuat oleh Cetusan Idea Ketua Menteri kita lah. Nak bantu rakyat supaya kita sama rasa. Okey bang. Terima kasih banyak bang. Ada lagi tak dia? Ada lagi. Ada lagi, ada 4 rumah ke? 4 rumah. Ada. Sakit ni siapa sakit? Ini isteri. Ya. Itulah. Anak sakit dah. Oh, OKU semua OKU gini ya. Buat OKU semua. Boleh masuk. Boleh masuk. Oh ni Allah. Lepas tu 60 hari kat hospital Kuala Lumpur. Operation ni lah. Ni ada 1 part. Tadi 7 bulan. Boleh kata dia 6 bulan sihat tau Wabi. Lepas tu dia punca demam ya. Boleh berdiri tak boleh berdiri ya. Sama nak orang Bani pun nak. Kita kaki dia, dia tangan dia. Siapa jaga dia? Orang mau. Anak berapa orang? Anak berapa orang? 2. Lagi dia ada seorang abang. Abang sihat lah. Okey. Sekolah. Belajar kolej kat Kuala Lumpur. Saya 2 anak ni selang 10 bulan saja. Dalam 1 tahun 2 anak. Dan hari ini insyaAllah kita sama-sama untuk bantulah hari ini. Dan hari ini sama-sama. Banyak bantu kita. Dia tahu. Hari ini saya bawa. Terima kasih ya. Bukan saya, tentang kerajaan. Kerajaan persekutuan dengan Ya, kerajaan negeri. semuanya lah. Sama-sama. Sebab tu hari ini kita bawa daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk melihatlah apakah keperluan-keperluan yang boleh kita bagi kepada ini. Setakat ni mungkin dah dapat bantuan kan. Ya. Mungkin kalau ada tambahan-tambahan lain saya tak tahu lah mungkin daripada Tuan. Ada Tuan? Oh hari ni. Okey Tuan. Tidak mangin. Kalau dia tak nak tidur, you tidur. Okey. Bang anginnya. Tidak mangin. Dia ada tekan dia terus naik. Dia tak panas. Ya Allah ya Tuhan. Ini susu. Siapa nama? Cekai ya. Terima kasih Awadi. Okey, sihat Terima kasih. senyum. Okey tak apa. Allah. Kita ada undi kat sini. Tak apa. Masalah. Ini Wabi Leman ya. Mewakili Datuk Leman. Ini program Wakil Rakyat untuk Rakyat ni hasil ilham daripada Ketua Menteri kita Datuk Rauf. Belajar macam-macam program sepanjang 2 minggu ni lah. Setiap dun ada program lah. Dan salah satu program ni inilah kita menyantuni masyarakat kampung kita daripada orang tua ke apa orang kurang upaya dan sebagainya. Tak salah. Yang penting sekarang ini usaha kerajaan untuk membantu mendekat dengan rakyat. Lebih-lebih lagi untuk mereka yang susah lah. Alhamdulillah macam Tuan ni, Alhamdulillah tak masalah. Cuma menyantuni orang yang berusia. Berapa sekarang umur?
69. Oh, nombor 9 dah. Alhamdulillah masih sihat lagi, boleh jalan lagi. Boleh jalan lagi. Tapi tak tahan, tongkat tu tak tahan tu. Tongkat tu tak tahan tu. Jangan main. Dia tongkat, apa, tongkat. Dia pakai, ngada-ngada pula. Kaki dia sakit. Kena pakai. Okey, dan sikit sumbangan daripada pegawai daripada JKM. Sikit. Okey. Ini sikit salah satu daripada ni ni dalam perjalanan. Sihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ni siapa yang sakit ni? Rumah tu. Rumah. Okey. InsyaAllah. Dapat ke sana. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa orang tinggal ni? Berapa orang tinggal rumah? 5 orang tu. Allah Akbar. Orang ya? Assalamualaikum puan. Allah Akbar. Anak berapa orang? Saya sekarang 9. Oi. Saya simpan 4 tu. Oh. Baru-baru ni ada seorang baru 9 tu. Takziah lah. Yang duduk sini dalam ni dia dah banyak dia rumah ni. 9 tahun dah mak. Saya ni mewakili Datuk Leman, program Wakil Rakyat untuk Rakyat. Idea cetusan daripada Ketua Menteri kita lah. Dan hari ni kami bersama-sama dengan tim daripada Kebajikan Masyarakat datang tengoklah di mana perlu kita bantu lah. Ta'ala. Bukan saya, terima kasih kepada Datuk Leman, terima kasih kepada Ketua Menteri kita. Itu yang buat program ni semua. Saya ni jangan kat amanah bawa. Sama juga, tapi saya ni daripada Kuala Linggi, lebih daripada Kuala Linggi. Bantu, sama-sama bantu. InsyaAllah lah. 1, 2, 3. Alhamdulillah.